Peniaga mikro dan kecil dalam sektor makanan serta minuman dibenar terus guna tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi tanpa perlu miliki permit khas. Kebenaran diberi hingga pindaan baru peraturan-peraturan kawalan bekalan PPKB 2021 di Muktamad Oktober ini. Dalam tempoh peralihan itu, tiada tindakan undang-undang akan diambil terhadap golongan peniaga berkenaan. Para peniaga mikro dan sederhana jualan dan makanan ini juga dibenarkan untuk menggunakan tong LPG bersubsidi tanpa permit barang kawalan berjadual. Keputusan dibuat dalam mesyuarat Kabinet yang luluskan cadangan KPDN untuk teliti semula peraturan yang hadkan pemilikan dan penggunaan LPG oleh peniaga hanya 42 kg pada satu-satu masa. Pindaan baru PPKB dijangka di Muktamad selepas tamat Op Gasak 31 Oktober ini.